Assalamualaikum tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya kejayaan saya dan juga kejayaan tuan-tuan ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan segala larangannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Macam da'i. Nak bagi tahu yang hari ni saya ada dekat Masjid Besi ataupun Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin. Kebetulan saya ada perjumpaan dengan seseorang. Jadi saya sampai waktu Zuhur ni, saya singgah jap untuk solat Zuhur. Ni pertama kali nak beritahu sahabat semua. Pertama kali saya sampai di Masjid Besi. Masya Allah, cantik sungguh Masjid Besi ni. Apapun kita pergi solat dulu. Lepas solat sekejap lagi kita ronda-ronda, kita tengok apa yang menariknya dekat Masjid Besi ni. Dan nak bagi tahu juga tadi saya tengok orang ramai. Depa duk makan. Pasal apa ada makan tak tahu, kenduri apa tak tahu. Sekejap lagi kita pergi. Jom. Bila. Jap. Ni saya rekod video sikit boleh no? Okey. Boleh. Dah tadi, Bilal pun smart kat sini. Alhamdulillah Allah bagi smart kan. Dan nak tanya sikit ni, saya duk tengok ramai sangat kat luar tu, ada kenduri apa? Oh, hari ni kita Masjid Tunku Mizan atau Masjid Besi lah. Kita ada makan percuma, dia panggil it'am. Oh, it'am. Okey. Maknanya selepas solat Zuhur kita sediakan makanan percuma setiap hari Isnin. Sebelum ni kita buat pada hari Rabu. Okey. Memandangkan musim dia musim BDA orang kerajaan. Betul. Jadi kita ubah pada hari Isnin untuk bagi orang ramai dapat makan percuma. Masya Allah. Dekat sini ada bagi makan lepas waktu Zuhur memang ya? Ya, makan setiap minggu. Ya Allah ya Tuhan. Ni saya nak tanya lagi satu lah ni. Saya ni first time. Terus terang saya masjid lain dekat Putrajaya ni banyaklah saya tapi Masjid Besi ni first time saya sampai. Okey. Saya duk tengok ni macam kolam renang ni apa semua ni. Budak-budak boleh mandi ke apa? Budak-budak tak boleh mandi. Oh ya ke? Orang kata macam kolam ada air, dia orang kata untuk bagi sejuk lah kot. Sebab masjid ni kita tak ada aircon. Serius lah? Kita tak ada aircon sini. Kita pakai tapi sejuk. Aliran udara masuk je dia kata. Okey. Maknanya kita buat ni untuk bagi sejuk lah kot. Orang kata kan kalau nak mandi tu tak boleh lah. Tapi sebenarnya bila kita solat apa semua Allah bagi sejuk lah insya-Allah. Tapi baguslah, nampak lagi satu dia nampak tenang lah Bilal. Betul. So mungkin Bilal ada sikit pesanan. Saya minta maaf lah sebab apa saya ambil Bilal. Patutnya mungkin imam bila kita patutnya imam yang nak kena cakap. Itulah. Tapi imam pun hari ni sibuk betul. Dia dapat Bilal pun Bilal lah kan. So, mungkin ada pesanan untuk sahabat-sahabat kita dekat luar sana. Pesanan apa-apa je lah. Okey, pesanan saya ni tak adalah mewakili siapa-siapa. Kita menjumput lah semua. Kalau waktu bekerja ni kita luangkan masa sikit untuk datang ke masjid untuk solat berjemaah. Solat berjemaah ni banyak pahala dia. Betul. Jadi saya saran kepada anak-anak muda di luar boleh datang imarah masjid, datang terutamanya mewakililah kata boleh datang ke Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin. Betul. Dikenali sebagai Masjid Besi. Jadi yang berhampiran dekat Putrajaya ni kita ada banyak sebenarnya. Masjid Putra ada, Masjid Besi ada. Jadi banyak masjid. Jadi kalau masjid pun tapi tak ada orang imarahkan, tak guna. Tak seri. Jadi ini adalah kewajipan kita Bilal. Betul. Sama-sama. Sama-sama. Dalam kita mengerjakan urusan dunia, jangan lupa, jangan tinggalkan solat. InsyaAllah. Terima kasih banyak Bilal. Saya nak pergi makan. Boleh no? Boleh. Percuma. Jom kita makan. Mai. Alhamdulillah hari ni kita solat Zuhur di Masjid Tunku Mizan atau lebih dikenali dengan nama Masjid Besi. Jadi hari ni hari Isnin, rezeki Allah bagi. Setiap hari Isnin dia orang ada buat sedekah untuk lunch. Dua hari ni kita ada nasi, kita ada sambal ikan, ada sambal belacan sikit, ada sayur. Masya Allah, Allah bagi rezeki. Baru duk rasa macam sekejap lagi lepas sembahyang nak pergi cari tempat nak pergi makan. So Allah bagi rezeki dalam masjid, Allah bagi makan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita makan sama-sama. Kalau kita tengok kat belakang ni pun nampak kawan-kawan kita semua dapat makan sekali lah. Gulai lemak, sayur lah, ada sambal ikan. Masya Allah. Jadi nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Kita main buat amal ibadat, kita jaga kewajipan kita dengan Allah, Allah jaga kita. Rezeki pun Allah bagi. Masjid Besi ni cantik tau. Kalau hampa main Putrajaya, hampa jangan lupa singgah kat sini. Sedap. Dan saya difahamkan oleh imam kat sini juga tadi, dia bagi tahu dekat sini kita akan buat lunch lah, tapi dekat Masjid Putra kita akan ada majlis iftar setiap Isnin dan Khamis. Pada sahabat-sahabat yang puasa Isnin Khamis, puasa sunat tu boleh singgah dekat Masjid Putra. Dekat situ kita ada buat majlis iftar buka puasa insya-Allah. Ya. Dah makan.
Hmm. Makan nampak simple kan? Sambal ikan, sayur. Tapi Masya Allah. Sedap ya Allah. Allah bagi sedap. Kadang-kadang kita makan ni nak lauk macam-macam. Oh, nak ayam goreng lah, nak daging lah, apa semua. Tapi macam ni pun Allah bagi sedap. Allah Akbar. Kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih pada penginfak-penginfak yang menginfakkan untuk orang makan waktu lunch, waktu iftar. Semoga Allah permudahkan segala urusan sahabat-sahabat dan juga Allah permudahkan rezeki. Allah bagi keberkatan dalam hidup semua. Infak ke jalan Allah, pasti rezeki akan sentiasa bertambah. Ingat sahabat-sahabat, macam baru ni pun saya cakap, dunia ni sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemput makan.